Terima kasih. Menikmati semua sentuhan. Ada tu apa cakul. Perasaan yang teramakan. Kamu sama dalam. Rumah kita yang tingkat 5 ni, tingkat terbuka. Jalan macam ni bolehlah saya masuk. Agak-agak kan, saya langgar divider ni aja. Ni dia bagi kita jalan ke? Andai lah. Tak nak follow je tu. Come here. Follow me. Itu tempat kerja Mami. Bye, Li. Ni tempat kerja Mami. Ni bangunan ni. Pukul lah kan. Li dah besar ke dah kena bom ni. Apa dengan ni? Ni tak besar dah. Cakap itu lori, ini belakang lori. Saya punya lori. Mau itu pergi pelupusan punya tempat. Itu pelupusan punya tempat. Kita di tapak pelupusan ni. Dia tak nak check pun. Kalau tu elok ke tak elok ke, terus buang. Nah, macam sofa ni macam elok lagi. Macam barang-barang kita orang tu elok je lagi. Cuma tak nak pakai dah. Tapi dia suruh buang je. Okey. Sayang. Apa cari tempat tengok buang? Tak? Macam tu je nak lupa barang. Buang dah lah barang elok lagi. Yalah. Yang F16. Papa tunjuk function. Elok ke tak? Bantai tu je lagi meja ni. Allah. Kalau cat balik cantik je. Nah, yang papa buka-buka ni kan cantik lagi. Barang lama kan. Ha ni punya
Cantik nampak. Sofa memang hancur. Alah, papa lambat. Ni berat. Tok, kabinet ni pun cantik lagi. Nampak? Oh, berat. Kaca dia pun elok lagi, tak pecah. Kalau polish okey je. Tapi sebab dia tu bulky lah, besar sangat. Saya dah pulang. Ni saya tak tepi sebab berat, tak boleh nak angkat. Tu. Yang lain semua saya dah campak. Ni last. Tak tahu nak campak mana dah. Kenapa corak sofa dia macam tulisan Cina? Aduh. Nampak tak? Tak nampaklah silau. Tak. Macam tulisan Cina dulu-dulu. Okay. Settle. Ni semua barang-barang kita pulang. Sofa, kabinet TV. Dongkai-dongkai. Nasi ni boleh tambah. Telur tak boleh, tapi ni datang dengan combo. Sup boleh. Boleh. Tak. Okay. Nampak macam Bagus kan? Ada tisu, lipstick, ada sangkut beg, ada tempat letak kaki. Selesa. Okay, kalau Mami suka letak kicap ni dalam ni, kimchi je. Nasi dengan telur, kimchi, cukup. Papa dah makan dah. Tak potong ni. Tak habis ya, kenyang. 2 kali tambah. Papa 2 kali tambah habis. benda lapar. Kita repeat. Hari tu tak puas sebab terlalu kenyang. Ya. So kali ni kita repeat, kita nak bagi puas makan. Ya, tak apa-apa. Memang puas hati. Ya. Betul.